Dan, apa yang sedang tengok? Saya tengah tengok boom arm baru yang kita nak pasang untuk demo unit untuk customer kita. Ini jenama Palfinger daripada Europe yang dah tentu selamat. Sebab apa? Palfinger ni dah ada lama dalam pasaran Malaysia. Ini crane untuk angkat barang. So untuk bos yang di luar sana buat construction ataupun ambil pengangkutan yang berat-berat, korang boleh pakai ni. Alright, untuk spesifikasi dia pula, dia menggunakan SPK 8500 yang ni sesuai untuk lori NPR dan juga NLR, di mana dia buat untuk lori yang bersaiz kecil. Bila digunakan SPK 8500 ini, dia akan menambahkan lagi muatan yang kita boleh ambil. So dia tidak terlampau berat. So kita boleh angkat barang dengan lebih banyak lagi. Dan yang keduanya, dia boleh mengangkat berat sebanyak 3 tan. Dan yang ketiga, dia boleh laras sehingga 31 kaki panjang. So untuk bos-bos yang di luar sana yang ada buat construction ataupun ada mengangkat barang berat, sesuai untuk menggunakan boom arm yang macam ni. So untuk bos-bos yang di luar sana yang still consider agak-agak nak pakai ke tak, macam mana kalau kita pakai, macam mana dia punya looks, macam mana rasa dia, feel dia, boleh datang ke PTM. Sebab apa? Ini adalah one of our demo unit untuk tunjukkan dekat our customer kepentingan boom arm ni. So kalau korang berminat, korang boleh datang ke PTM untuk tengok demo unit ni.